Saya dah run bisnes 11 tahun. Overall daripada 20 tahun. 1998 saya started. Masuk tahun ni dah 21 tahun saya run bisnes. Saya melingkup 3 tahun yang pertama. Saya lalui cabaran 8 tahun buat sales dan handle sales team. Tak ada hari yang indah, setiap hari adalah cabaran. Setiap hari adalah jumpa customer dan customer akan cakap F you, go one corner and die. Halau kita, no, tangan dia adalah talk to my hand. Rejection is normal. Tapi mula-mula tak normal. Mula-mula kita dengar rejection tanah ni, kita macam nak meninggal. Tapi bila setiap hari kita pergi dan kita fikir berbeza, kita fikir setiap rejection ni sebenarnya kalau kita boleh handle, kita boleh lagi power daripada dia, kita akan lagi dapat the best lepas tu. Dan kita tak kisah pasal rejection. Kita akan tunggu, bang, cakaplah tak nak bang, please. So bila dia dah terima dan you excited nak make sure, sebab apa? Sebab dia tak tahu apa yang dia tak tahu.